Selamat datang ke unboxing Blockist Transformers Shining Version 03 Shattered Universe. Ada 6 kotak dekat sini. Satu dah buka. Let's buka kotak nombor 2. Aduh, susah tu nak keluarkan ni. Sekarang ni setiap kotak ni dah seal by Blockist Kepada yang tak tahu, jangan korek-korek, buka-buka kat belakang Ni beratnya ialah 104.4 gram. So dah tambah steps untuk buka sekarang ni. Kita kena unsealkan the seal plastik ni dahulu. Disebabkan dia ada seal plastik kat luar, so gum dia ni tak kuat sangat lah. Taklah gila-gila kuat. So cara aku buka ialah gunakan pisau ni, blade ni. And aku hanya potong kat bahagian gum dia saja. So dia akan smooth. Instead of potong untuk koyak kotak tu, aku potong bahagian gum dia sahaja. Barulah senang buka. Di dalam ini ada 2 blind bags, 1 instruction untuk bateri. Dan tengok, dapat siapa? Tolong secret. Siapakah ini? Ini macam Ramjet. Okay, this is Ramjet. Okay. So, next one kita tengok ada tak silica gel. Silica gel dah sekarang duduk dalam packaging ni. Ada silica gelnya. Tapi kecil je ni. Compare to Bumblebee, yang ni kecil je. Yang ni beratnya ialah 4.1 gram. 4.1 gram. Okay. So, ini ialah dia punya card. Base dia. Dan parts-parts ni adalah di dalam ini. Okay. Keluarkan. Pasang dulu. Alright, dah siap dah pasang Decepticon Ramjet. Okay, look at this guys. Salah satu lagi collection yang korang boleh add kepada geng-geng jet korang. Tapi dia ni lawa tu. Shining version ni kalau korang beli, dia memang ada extra detail lagi lah. Nampak kaki dia tu, nampak kat wing dia tu, nampak kat body dia tu. Nampak dia warna silver kat sini, cantik kan. And dekat dia punya bahu dia, tengok dekat dalam dia punya, aku tak tahu cakap apa tu, color gold kat dalam tu. Belakang dia tak ada apa-apa yang paint lah, but quite detail lah juga this guy. And of course Shining version, berlampu badan dan mata dia. And dalam geng-geng jet ni, aku rasa Ramjet dia punya shoulder piu-piu dia ni macam besar pula lah. Macam missile kat sini kan. Aku rasa yang ni macam kurus sikit kan. Yang ni macam besar pula kan. It's really nice kan. And apart from this, kau dapat tangan terbuka. Tak ada accessories lain. Kad dia seperti biasa. So what do you guys think about Ramjet? So buka kotak kedua, dapat Ramjet. Tak muat aku nak letak banyak figures atas ni sebab dia punya base dia sangat besar lah kan. Okay, so which one untuk unbox next?